Satu lagi racun yang paling padu untuk korang. Kalau korang nak tahu, headlamp ni menggunakan LED jenis XHP 70.2. LED sama yang digunakan dalam torchlight yang paling padu aku pernah review sebelum ni. Dalam kotak ni kita cuma akan jumpa dua barang, iaitu satu set torchlight yang dah lengkap dipasang dan kabel USB untuk korang charge bateri dia. Bagi aku design dia memang menarik. Kualiti lampu ni memang top lah, besi kot. Part bateri je plastik. Kat bahagian atas tu korang akan jumpa switch dia. Lampu ni cuma ada 3 mode je, 2 untuk kecerahan dan 1 untuk lampu klip-klip. Kalau korang on lampu dekat bahagian bateri ni pun LED dia akan menyala. Kalau korang nak guna pada waktu hujan, korang kena hati-hati. Korang tengok tu, getah dia memang tak secure langsung, tak melekat langsung dengan plastik tu. Input dan output sama je, getah dia tak melekat langsung. So kalau kena air hujan memang menari-nari lah air masuk kat dalam. LED dia memang padu sebab dia menggunakan SHP 70.2. Nanti kita test kecerahan dia. Ini part yang agak best sebab bateri dia boleh dibuka, so korang boleh tukar bateri korang. Bateri biru macam ni biasanya 1200 mAh. So kalau nak tahan lama lagi, korang pakailah bateri Rakita ni 12,000 mAh. Dalam video sebelum ni kita dah buat test dah, memang berbeza ketahanan dia. Okey, ni kecerahan yang paling cerah, ni pula kecerahan yang paling rendah, dan ni pula lampu klip-klip. Bahagian wire ni memang dibuat kemas, so rasanya takkan adalah masalah wire akan tercabut dan sebagainya. Torchlight ni memang selesa untuk dipakai. Getah dia tu lembut dan tak menyakitkan. Kalau korang berminat, klik je kat link di bawah.